Bagaimana Datuk Seri melihat CPI ini begitu penting dalam pembangunan negara? Untuk Corruption Perception Index ini merupakan satu indeks yang digunakan pakai oleh kebanyakan negara lah untuk menentukan sama ada sesebuah negara itu adalah tahap rasuahnya bagaimana. Pada 2008 hingga 2012 kita dapati bahawa masa tu Datuk Seri Najib Barisan Nasional memerintah negara ini kan. Kita belah ini saya tak ada parti mana tapi kita buat analisa. Kita dapati bahawa CPI adalah begitu tinggi sekali. Keadaannya begitu baik. Cuma yang rosaknya pada 2015 apabila kes 1MDB itu timbul. Terus jadi geng-geng yang expert ni, elit ni mendapati bahawa keadaan negara ini rasuah begitu tinggi sekali kerana kehilangan duit negara. Kan yang berbilion itu, jadi mereka pun meletakkan memberi markah yang rendah. Jadi terus kita telah jatuh daripada Bertemu kembali kita dalam Bikin Serupa Cakap Podcast Integrity. So Datuk Seri, sebelum kita berehat tadi ada saya bangkitkan antara persepsi masyarakat antara sektor awam penerima, sektor swasta pemberi. Tapi kalau kita tengok kebelakangan ini sejak daripada 2020 apabila dikenalkan Section 17 Capital A Akta Liability Corporate, dan selepas itu kita tengok bagaimana educate procedure diperkenalkan dan sebagainya. Jadi adakah Datuk Seri rasa bahawa sektor swasta ataupun perniagaan sekarang ini telah pun dapat menerima bahawa rasuah itu sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku dalam mereka mendapatkan kontrak-kontrak kerajaan atau sebagainya? Sebab kita juga ada ISO 37001 Anti-Bribery Management System di dawal mengawal selia mereka. Jadi adakah Datuk Seri rasa dengan penglibatan daripada sektor swasta sekarang ini memang akan membawa kepada satu keputusan CPI kita yang kemudian yang akan jadi lebih baik atau macam mana? Sebenarnya saya tengok tahniahlah untuk kakitan kerajaan. Kalau tengok dari segi tanggapan dah menurun. Ya. Iaitu 40% government, dah 60% swasta kan. Itu satu perkara yang baiklah. Saya kira jika sekiranya kita dapat meningkatkan lagi prestasi dan juga pastikan bahawa kita sebagai kakitan kerajaan dan juga ahli politik kan, jangan menerima, saya rasa ini akan memberi kesan yang baik. Tetapi masalah pemberi pula iaitu swasta, bagi mereka kalau tak bagi mereka rasa gembira, tetapi masalahnya bila tak bagi tak dapat kontrak. Tak dapat projek. Itulah. Jadi ada orang kata bahawa rasuah di Malaysia ni adalah daripada orang atas tu sampai ke bawah kan. Tapi ramai yang cakap macam tu kan. Tapi jika sekiranya kalau benar berlaku, maka ini saya rasa satu keadaan yang tak bagus. Kadang-kadang ada orang tanya, oh itu perception. Tapi jangan underestimate. Takut reality lebih teruk daripada perception. Betul. Ini pun boleh berlaku sebab sepertinya tadi setiap jabatan pergi pun ada saja orang bercakap. Jadi ini adalah peranan ketua. Ketua, iaitu orang nombor satu, dan juga ketua jabatan tu. Pastikan bahawa kita mengawas pegawai kita dengan secara baik dan kita juga tunjuk contoh yang baik. Ini dikenali sebagai intellectual honesty. Maknanya seperti inilah, bikin serupa cakap. Jadi selalunya orang akan meniru kita jika sekiranya kita buat tak baik. Jadi saya rasa untuk memastikan bahawa tidak ada rasuah ini, semua peringkat hendaklah bekerjasama. Swasta, saya rasa ada pemberi yang paling banyak, rakyat dan sebagainya. Saya rasa yang penerima adalah kakitan kerajaan dan ahli politik. Jika sekiranya kedua-dua ni, ahli politik kakitan kerajaan tak nak terima, tapi jalankan tugas, bagi kontrak-kontrak berdasarkan kepada peraturan. Siapa yang bagus kita bagi, siapa tak bagus kita ketepikan. Begitu juga sebagai swasta, kita masuk projek, kita nak masuk bidding, nak masuk kontrak, pastikan kita sediakan dengan tata cara yang terbaik, kualiti yang terbaik. Itu kita boleh membantu negara, bahkan juga kerajaan boleh memberi kepada tender kita. Begitu juga kalau kita cakap mengenai Bumiputera kan. Apakah ada orang cakap bahawa Bumiputera pun dia punya syarikat tak berapa nak bagus sebagainya. Apakah kita tak ada standard? Saya rasa kita ada engineer, arkitek yang bagus. Kita pastikan bahawa apabila kita nak masuk kontrak,
kita nak lawan bangsa lain pun, tetapi kita nak tunjuk bahawa kita boleh buat. Saya rasa itu adalah satu perkara yang boleh dilakukan oleh siapa saja yang nak memastikan bahawa kualiti kita ada. Dan saya dapati bahawa kalau kita pergi kini lah, kalau kita tengok workshop kereta yang kelas-kelas, kita dapati bahawa kini orang Melayu pun dah ada quality standard dia untuk memastikan bahawa ia dapat deliver dengan baik. Jadi apabila kakitan kerajaan juga menunjukkan contoh yang seperti yang dibuat oleh swasta dan juga kedua-dualah pergi balik, saya rasa ia akan memberi impak yang bagus kepada negara. Ya, Datuk Seri, kalau kita katakan dulu, kita selalu kata dadah musuh nombor satu negara. Itu dah lama dah kita main daripada dulu dan sebagainya. Sampai sekarang pun. Jadi, kalau sekarang kita tukar sikit boleh Datuk Seri, kita kata rasuah musuh utama negara. Saya rasa tiga-tiga, kalau tak silap saya, Ketua Suruhanjaya SPRM pun telah mengatakan bahawa rasuah adalah masalah yang paling sangat serius di negara ini. Dan ada kala dinyatakan juga ialah ia merupakan satu musuh nombor satu di negara. Tapi kita jangan malu. Pastikan bahawa kita mengaku, walaupun kita mengaku bahawa rasuah adalah satu musuh yang paling utama di negara ini, tapi kerja kita ialah kita akui, tetapi pastikan juga kita ahli politik, pegawai kerajaan, swasta, rakyat memastikan bahawa kita akan fight, kita akan lawan supaya kita tidak dilabel sebagai negara sedemikian. Jadi ini adalah kerja kita semua sekali. Kita tak nak. Dulu kalau bercakap Indonesia, semua orang bercakap, oh, itu adalah negara yang korupsi. Ya. Kita pergi saja ke Jakarta, ke Medan, semua minta duit. Tapi kini, orang Indonesia yang balik kerja daripada sini telah menyatakan bahawa negara kita pun sangat rasuah sangat tinggi. Dan bagi mereka akan menggunakan satu kad kuasa yang dikenali sebagai duit RM50. Jadi itu adalah persepsi ataupun perkara yang dinyatakan oleh orang luar terhadap negara kita. Jadi saya rasa perkara sedemikian kita boleh memastikan untuk memastikan bahawa kita tak dilabel sebagai negara yang agak rasuah ini, supaya kita sama-sama tolak rasuah. Datuk Seri, kalau menarik Datuk Seri cerita Indonesia tadi, daripada kebelakangan ni, bila kita tengok dalam sehari dua hari ni bercerita tentang gerakan Indonesia gelap. Jadi kalau kita tengok secara halus, dia adalah impak kepada rasuah. Sampaikan lagu pun dikeluarkan yang akhirnya telah pun diminta maaf dan telah pun di-delete dan sebagainya. Tapi ini manifestasi dalam masyarakat golongan muda sekarang yang melihat bahawa rasuah itu memang tak boleh dikompromi. Rasuah itu memang tak boleh diterima. Sebab itu sampai atas satu gerakan besar. Taklah berlaku di Malaysia. Tetapi tidak pelik kalau ia juga berlaku. Kerana negara kita dengan negara jiran biasa itu ada kaitan. Apabila berlaku di Malaysia, dia reflect kepada Indonesia. Berlaku di Indonesia, reflect kepada Malaysia. Serumpun dan sebagainya. Jadi Datuk Seri tengok bagaimana dari segi sokongan dan dokongan golongan-golongan muda, terutamanya mahasiswa ke pelajar, terhadap gerakan integriti dan juga memusuhi rasuahnya, Datuk Seri. Nanti ingat saya rationalisation. Saya pergi ni dulu. Ingat tak kajian 2003 apabila BPR buat dengan UKM dengan BPR tu ya. Kita dapati bahawa 30.5% pada budak universiti ini apabila ditanya apabila kita ada peluang, kita ada peluang ataupun kita ada opportunity peluang, apakah kita nak berlaku rasuah. Jadi 30.5% menyatakan ya. Tapi kita ingat dalam sistem yang ada sekarang 2025, 2024. Budak-budak yang janji dulu tu dia dah ada dalam sistem. Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi politik, kerja IIM lah, kerja SPRM dan sebagainya. Tetapi tangkapan SPRM daripada 2015 hingga 2024 kita dapati bahawa lebih daripada 50% adalah budak-budak muda. Budak-budak yang janji dulu, saya akan ambil. Ambil sekarang. Ambil sekarang. Maknanya budak-budak muda ni, apakah kita boleh bergantung kepada muda sedangkan generasi kita adalah generasi rasuah. Generasi saya generasi rasuah, pemimpin rasuah, pegawai rasuah dan sebagainya, pemberi pun rasuah. Tetapi kita dah harap budak-budak muda ni yang
muda ni yang pegang jawatan di seluruh negara ni, lawyer ke apa ke ahli politik, tapi mereka ni adalah perasuah ditangkap oleh SPRM. Apakah akan jadi kepada anak cucu kita, sedangkan yang kita harap budak-budak muda ni akan menjaga anak cucu. Maknanya kita ni akan menghadapi masalah yang besar. Apakah nak tukar mindset budak-budak ni untuk menjadi seorang yang baik seperti yang dilakukan oleh negara lain? Apakah kita perlu lagi 101 tahun? Jadi sampai sekarang ni kita tak tahu. Sebab kadang-kadang kalau kita kaji, yang perasuah adalah orang muda, tapi maknanya proses pencegahan rasuah kita hendaklah kita konsentrate kepada golongan ini. Supaya mereka ni menasabah diri, mereka ini memperbaiki diri supaya apabila menjadi ahli politik dan sebagainya, pegawai kerajaan dan sebagainya, hendaklah menjaga harta khazanah negara ini. Tetapi kita tidak sedemikian. Kita tak tahu ke mana. Ke mana kita nak pergi, kita tak tahu ke mana, sebab pokoknya ahli politik bertengkar di antara satu sama lain 24 jam. Ini dikenali sebagai rationalization. Dari segi teknik of neutralization, ini ahli kriminologi lah cakap. Apa saja yang ketua buat akan diikuti. Kalau kita tengok ahli politik ambil duit, rasuah, pegawai kerajaan akan ikut, rakyat akan ikut dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita berhati-hati, sebab bagi orang bawah ni, budak-budak muda menyatakan jika sekiranya bos saya ambil, kenapa saya tak ambil? Semua orang buat. Lagipun kalau kena penjara pun, kalau saya ada 100 juta, 200 juta, kena penjara pun, mungkin saya mengaku salah, saya hanya penjara sehari, ataupun kena 2 minggu. Sedangkan orang curi petai kena 15 bulan. Jadi ini rationalization yang dilakukan oleh orang muda sekarang, menyatakan bahawa mereka tak takut masuk penjara. Yang pertama, ada duit, boleh gunakan lawyer yang terbaik sehingga dia dapat menang. Jadi ini adalah fenomena yang kita patut lihat untuk kita betul-betul untuk menghapuskan rasuah dan juga memastikan bahawa apakah sistem yang kita buat ni, apakah ada satu kajian, saya rasa tidak ada satu kajian lagi yang saintifik, yang empirikal yang dilakukan oleh kerajaan kita untuk mencari root cause, sebab utama apa sebabnya berlaku masalah rasuah negara kita ini daripada bawah sampai atas, atas bawah, dan juga masalah integrity crisis ini. Apakah disebabkan oleh cara kita dibesarkan, cara kita di upbringing, parenting, adakah kerana sekolah kita, sekejap orang tukar sana, sekejap suka dipolitikan, adakah sebab sosioekonomi dan sebagainya. Jadi apabila kita buat kajian ni, kalau kita tahu root cause dia, baru kita boleh atasi masalah rasuah. Kita tak tahu, kita pakai tembok macam tu saja. Jadi ini satu perkara yang saya rasa patut kita fikirkan, sedangkan kita ada banyak universiti. Jadi kebanyakan daripada ahli politik, kebanyakan daripada ahli akademik, mereka lebih suka buat kajian politik. Sebab itu boleh mempopularkan diri dan juga boleh mendapat dana. Jadi agak kurang untuk mereka membuat kajian mengenai rasuah ni, sebab orang atas pun tak begitu berminat untuk mengatasi masalah rasuah. Kerana tak ada rasuah, maka kita tak boleh kekalkan status quo kita sebagai pemerintah. Jadi ini merupakan satu masalah besar, sebab sincere political will seperti ternyata tadi merupakan satu isu yang patut kita renungkan kalau benar-benar kita nak maju ke hadapan. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada cakap tentang isu integriti. Jadi maksudnya dah panjang tadi kita cerita tentang rasuah, CPR dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita ubah sikit Datuk Seri dari sudut pandang integriti. Sebab kita tahu Institut Integriti Malaysia sendiri pun dah 20 tahun. Kalau 20 tahun dalam satu berinstitusi itu agak lama, agak matang dan sebagainya. Tapi antara cabaran kita dalam membudayakan integriti itu berkaitan dengan Datuk Seri cakap tadi lah, nilai, pendidikan di sekolah sebagainya. Sebab kita selalu katalah kalau yang zaman macam orang Datuk Seri dah jadi buluh Datuk Seri, kita nak kontrol Datuk Seri tu, kalau kita tarik turun, Datuk Seri naik balik tu. Jadi kita kata daripada rebung dan sebagainya. Tapi betul juga isu yang berkaitan dengan pendidikan tu seringkali jadi isu yang menjadi satu yang untuk popular, bukan untuk kontribut besar. Kalau kita tanya satu soalan je Datuk Seri, macam Datuk Seri tanya tadi, apa sebab berlaku rasuah?
Jadi orang tak minat nak tahu. Sebab dia tak mendatangkan nilai nama, nilai komersial dan sebagainya. Tapi dengan Institut Integriti Malaysia 20 tahun dan Pembudayaan Integriti, kita bermula dengan PIN Datuk Seri, dengan PIN 2024 dulu dan sebagainya, dan juga dalam NACS dan sekarang ni NACS dan sebagainya. Dan Datuk Seri rasa ada kewajaran tak kalau kita mempunyai indeks integriti nasional kita sendiri? Untuk bukan nak compare Tok Sri, bukan nak lawan dengan CPI, tapi mungkin untuk lebih kita katakan, orang kata kita rasa senang hati Datuk Sri sebab kita rasa macam ada orang kata, tadi Datuk Sri ada kita dengan saya, ada orang boleh terima CPI, ada orang tak boleh terima. Tapi kalau kita ada indeks integriti kita sendiri, adakah ini satu yang boleh membawakan kepada penerimaan budaya masyarakat Malaysia yang lebih baik terhadap integriti atau macam mana? Saya rasa itu idea baik sebab sekurang-kurangnya kita boleh banding tahun ni atas integriti macam mana dan yang kedua tahun kemudiannya. Ataupun kita boleh bandingkan di antara negeri kan yang mana baik. Sebab saya rasa berapa tahun yang lepas Universiti Pahang kan, saya pun di antara penyelidik lah, antara dia ada satu buku mengeluarkan indeks integriti untuk Pantai Timur. Pantai Timur. Kelantan, Terengganu. Faham. Itu bagus, tapi dia habiskan situ, sepatutnya ada sambung. Saya rasa ini satu perkara yang patut kita lihat. Cuma saya nak cerita mengenai bagaimana kita nak wujudkan integriti sebenarnya. Ya. Di Sweden dia mula tahun 1802, 200 tahun dulu. Maknanya budak-budak kecil ni dia dah ajar supaya kurikulum tu bukan untuk pandai. Kurikulum tu untuk budak jadi baik. Bapa saya dulu hantar saya sekolah, dia kata awak pergi sekolah Orang Putih, jadi apabila keluar jadi pegawai daerah. Kan? Jadi tapi kenapa bapa saya tak cakap, ataupun setengah-setengah bapa saya cakap, awak pergi sekolah Orang Putih, belajar baik-baik, hormat guru, pergi universiti, jadi orang baik, hormat guru, keluar jadi pegawai daerah yang baik. Maknanya bapa kita materialistik. Dia nak saya pandai dan juga gaji besar. Dia bukan nak suruh saya jadi orang baik. Ya. Jadi itu kemungkinan salah satu. Jadi di Sweden tu dia dah sampai peringkat tu, dia pastikan bahawa kalau kita tadika sini kita dapat bahawa kita punya kurikulum tu untuk jadi pandai. Apa CP begitu. Dia 100 markah. 100 markah sebenarnya. Tapi didikan untuk jadi baik tu kurang. Ya. Sana tak. You respect orang tua, jangan ambil hawang. Dia explain. Kalau ambil orang tak boleh tulis dan sebagainya. Petang dia pergi tanya kereta api, beratur. Hormat. Itu berlaku. Dia lebih kepada itu. Kita suruh pandai. Oh, anak aku boleh hafal CP. Oh, anak aku very clever. No, kita nak masyarakat yang baik. Itu satu. Ada orang tanya. Jadi dia punya cikgu-cikgu ni adalah profesor ataupun lecturer yang ada master dari segi child development psychology. Tapi banyak orang tanya, kenapa kita tak lewat di Malaysia? Kita import daripada Oxford, daripada Harvard, profesor yang bagus. Kita pun suruh mengajar kat tadika. Bukan yang pas form 3 je lah. Contohlah. Tapi isunya, di Sweden dengan Denmark ni, walaupun you dapat cikgu master's degree dari segi child development, tetapi bila balik rumah, ibu bapa dia dah orang baik. Dah integriti tinggi. Sama. Jadi kalau buat di Malaysia kita takutlah. Apabila sekolah bagus, balik rumah dia rumah lain. Dalam telefon ni ayah dia cerita berapa persen, 20%, 30%. Itu pun masalah. Maknanya kita kena dua-dua sekali. Ibu bapa kena bagus, kita kena bagus. Okay. Crime is learned. Saya saya suka tengok cerita inilah gosip-gosip hari Ahad ni melodi. Saya suka tengok. Gosip arti. Okay. Jadi apabila bawa kereta tu, anak selalu bising. Apalah ayah ni gosip. Okay. Jadi sekarang ni apabila naik kereta dengan dia, anak kita bawa, dia gosip 10 kali ganda. Crime is learned. Unethical behavior is learned. Dia belajar. So dalam jenayah ni ada dua. Kalau saya pun cerita kan, satu dipanggil genetic factor, satu lagi environment. Genetik ni lebih kepada serious crime lah, orang bunuh orang, mental, dia ada keturunan boleh jadi macam tu. Dan juga gedeber sebagainya. Tapi untuk fraud dan corruption ni dia tak ada, dia belajar. Jadi belakang tu selalu apabila saya naik kereta anak saya, dia gosip 10 kali ganda. Saya pun marah. Apa saya gosip? Dia kata ayah genetik lah. Dia beli tu.
Jadi saya buat satu kesilapan ni, saya tak boleh baik kira. Cuma saya baik kira dengan cucu. Kadang-kadang saya dengan bini saya sembang artis untuk kita ni cakap fraud serius punya subjek kan. Rumah nak cakap ni juga. Betul. Duk serius sangat. So sekarang ni kalau cucu ada kita control. Itu yang boleh. Crime is learned. So saya rasa sudah sampai masanya kita jangan politikkan education. Kita pastikan bahawa macam bapa kita dulu, dia pun bukan orang educated. Yeah. Dia tanpa kita faham sekali, zaman kita dulu kita tak boleh tanya. Kenapa tanpa? Kita kena faham sendiri. Jadi kita pun lari. Lepas ditampar, kita lari ke masjid. Pukul 7 lebih, kita pun masuk balik. Apabila kita masuk balik rumah, dia tak kata apa-apa. Jadi, bila kita belajar? Form 1, umur 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Lepas tu, you tak belajar. Tapi, you akan buat mistake. Bapak kita pukul, kita tampar kita. Tapi, dia tak cakap. Sebab adalah menjadi budaya kita, dia tak cakap dulu. Sampailah kita pergi universiti, tengok masuk psikologi satu ke satu. Baru kita tahu, tapi dah mistake. So, budak-budak sekarang ni, do you all dah Gen Y, you all dah educated. Yeah. Kita nak bagi tahu kan nak, apa boleh, apa tak boleh. Kenapa tak boleh buat gini, kena explain ke dia. Yeah. Janganlah pukul. Sekarang ni, letak dia jangan bagi tengok TV, 2 jam, 2 hari, ataupun berdiri depan dinding kan. Itu more professional dan civilized cara lah untuk kita buat sesuatu. Jadi kita kena cakap budak-budak ni jangan buat perkata baik, tapi kita kena contoh yang baik lah. Itu antara dia. Jadi saya kira jangan politikkan isu sekolah ni. Pastikan bahawa kita kena didik anak kita dengan baik. Selain daripada sekolah tu, parenting. Kita pun kena ajar benda baik tak baik. Dan you ingat, kadang-kadang anak kita sekolah di satu tempat, tapi dia pindah satu tempat lain, you tengok perangai lain. Sebab peer group tu. Yeah. Persekitaran dia sambung gitu. Katalah dia baik, dia pergi sekolah yang baik, dia pergi universiti baik, dia kerja masuk persekitaran tak baik. Dia boleh jadi juga. Sebab social bond manusia ni macam ceritalah, kelemahan kita banyak. Apabila dapat duit ke apa, kita terpengaruh kawan, itu juga akan memberi kesan yang tak baik kepada kita lah. Jadi banyak peringkat. Kadang-kadang peringkat pertama kita dah fail sebab anak kita campur tak baik. Kadang-kadang di sekolah dah fail. Kadang-kadang universiti dah fail. Ataupun you kerja dah fail. Tapi you boleh tahan ke tak? Tapi kadang-kadang social bond you ni, you dah tahan. Umur 84 tahun you break. Tak boleh juga. Kan? Tapi kalau you break, katalah umur baru kerja, katalah umur 22 tahun, 23 tahun, masih boleh bertaubat. Jadi kena ingat tu. Break tu kerana 3 ta lah. Harta, tahta, wanita. Ini kelemahan-kelemahan lelaki yang kemungkinan besar kita boleh jadi. Sebab fraudster orang jahat ni, dia akan kaji kita. Kalau kita nak perempuan, dia bagi perempuan. Kita nak pangkat, dia bagi pangkat. Nak jawatan, bagi jawatan. Jadi kena berhati-hati. Ini perkara bukan kita tuju kepada siapa. Ini termasuk kita sendiri. Hari ini kita boleh bercakap integriti, esok kita boleh bertukar. Kerana 3 ta, harta, tahta, wanita. Betul Tok Sri. Kalau kita kata integriti, do the right thing when nobody is watching. Jadi kita letakkan bahawa kuasa yang paling besar Allah Ta'ala untuk melihat. Betul. Satu lagi sikit. Sikit lagi. There is no such thing as integrity. It is level integrity. Tadi katalah kita bagi nak cepat tu langgar traffic light. Itu level integrity kita. Ada setengah law enforcement dia ambil 1,500. Ada swasta ambil 100,000. Ahli politik mungkin ambil 2 juta dari kita. Itu level integrity. Sebab kita manusia. Integrity dua Tok Sri. Kita biasa letak integrity black or white. Ada atau tak ada, dia tak ada grey. Dia integrity ni satu lagi. Sama ada you ada atau tak ada. Tapi kadang-kadang you ada dipengaruhi oleh harta, tahta, wanita. Itu juga. Baik Tok Sri. Kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika. Okey, bertemu kembali kita dalam bikin serupa cakap untuk sesi yang seterusnya dengan yang bahagia Datuk Seri Akbar Satar. Jadi kita dah banyak bincang Tok Seri tadi. Kita cincang tentang rasuah, CPI dan kesan-kesan juga dan faktor-faktor dan juga bagaimana kita katakan generasi muda boleh mainkan peranan dan sebagainya.
dan kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Indonesia sekarang dengan gerakan kelab Indonesia dan sebagainya yang tak bagus untuk negara dan sebagainya. Jadi Datuk Seri, untuk yang terakhir saya nak tanya Datuk Seri lah, dalam konteks integriti, governance dan anti rasuah ni, apa lagi yang boleh masyarakat, negara, politician dan semua sekali untuk sama-sama bersama untuk mencapai 25 kedudukan tertinggi 10 tahun nanti, Datuk Seri? Ada beberapa perkara. Yang pertama ialah tone at the top lah, ataupun kepimpinan melalui teladan, ataupun sincere, strong, sincere political will. Maknanya kita kena ikhlas lah, iktizam politik yang ikhlas. Sama ada kita nak hapuskan rasuah atau tidak. Sebab kita kena ada setengah kerajaan luar negara ni, dia perlukan rasuah untuk maintain dia punya status quo. Jadi iktizam politik ni mustahak ialah kita nak memastikan bahawa apa kita cakap bikin serupa cakap lah. Itu mustahak seperti yang kita punya tema kan. Dan yang kedua, kita hendaklah tunjuk contoh yang baik. Sebab seperti saya nyatakan tadi, kriminologinya ataupun fraud teori kan, dari segi opportunity, pressure dan rationalization. So apa saja kita buat tu akan diikuti oleh orang bawah. Kita tunjuk contoh yang baik, dan apa-apa kita janji hendaklah kita tunai. Ini adalah perkara yang mustahak. Dan di peringkat bawahan ni pula, katalah kita sebagai KSU ataupun ketua unit, kita hendaklah mengadakan macam kita panggil morning prayer lah. Morning prayer ni mesyuarat pagi, tapi jangan panjang, 5 minit, 10 minit, sebab pukul 10 tu dia nak keluar. Itu kira waktu yang mustahak untuk dia kerja kan. Hendaklah kita kalau boleh adakan morning prayer. Katalah kita ada 10 sebelah orang, ni termasuk menteri dan sebagainya, kalau bawah 10 sebelah orang. Jadi kita tanya hari ni nak buat apa. Tapi dalam proses tu kita boleh tengok red flag dari segi fraud. Kadang-kadang kita tengok pegawai kita tu, hidup mewah. So kita tanya, macam mana pakai jam Rolex ni? Tapi dia boleh explain. Sebenarnya saya beli kat petang listrik. Okey. Lepas tu yang seorang ni sengit kan. Kamu ni terlibat apa-apa ke? Tak ada tuan, saya semalam tidur lambat. Okey. Lepas tu seorang lagi, Abu, dengar cerita kata awak ni main golf dengan salah seorang. Selalu awak main dengan apa, too close to client lah. You main sebab tak boleh lah. Kalau you kena, nanti orang bercakap, you kena main pilih-pilih orang lah. Itu adalah red flag yang kita boleh tengok. Selain daripada itu kita bertanya ni, hari ni buat apa. Tapi untuk menentukan sama ada Prime Menteri ke apa dia, nak supaya orang ni ikut you, kita kena be whiter than white. Sebab orang ni tahu sama ada kita okey tak okey. Kalau kita tak okey, dia tak dengar. Tu mustahak. Pertama. Yang kedua ialah efektifnya law enforcement agency lah. Maknanya you polis, you kena buat kerja you, SPRM kerja you. So government tak boleh intervene kan. Dia hendaklah independent. Kalau AG pun buat tindakan dia berdasar kepada fakta. SPRM pun gitu juga. Ikut itu akan dihormati oleh masyarakat. Efektifnya oleh institusi. Untuk kita mempercayai institusi ini, hendaklah ketua-ketua jawatan itu hendaklah menunjukkan contoh yang baik dan kerja without fear and favor. Tak kira parti, tak kira apa, salah tetap salah. AG begitu, salah tetap salah. Dan kita kena ingat, sebagai ketua jabatan dalam agensi penguatkuasa dan sebagainya kan, sekurang-kurangnya kita buat kerja kita sampai peringkat kita aja. Kalau ada kes kita cadang, ada kes, tak ada kes, itu orang lain punya peringkat, sama ada dia mungkin kita cakap sebab dia pakar, mungkin kita cakap ada kes, dia cakap tak ada kes. Tapi mungkin kita cakap tak ada kes, dia kata kes, itu ada kepakaran dia. Itu hak kita dengan Tuhan sudah okey. Itu paling mustahak. Yang ketiga, reform. Reform memang kita ada NACP dulu, cuma kelemahan mungkin tak ada indikator dan sebagainya, tak ada sokongan daripada ketua jabatan. Jadi sekarang kita ada NACS. Jadi kita perbaiki sikit dan diketuai oleh SPRM, dan mungkin sekarang ni kita dapat juga improve dari segi efisiensi dan juga CPI dan sebagainya. Itu antara dia reform. Reform pun kita kena pilih reform yang terbaik lah. Dan satu lagi ialah support daripada rakyat ni. Support daripada semua. Kita jangan anggap untuk tingginya CPI, untuk hapuskan rasuah dan sebagainya, kerja SPRM saja. Dia tak cukup orang.
kita naklah kakitan kerajaan nak bantu, swasta nak bantu, NGO nak bantu, dan juga NGO ramai naklah beri maklumat yang terbaik. Maklumat terbaik ni maknanya ada maklumat baik, tarikh, apa cerita dia kan, tempat ada, kalau ada saksi dan sebagainya, itu adalah maklumat yang baik yang boleh cepatkan proses untuk siasat. Dan NGO dan sebagainya hendaklah juga pastikan bahawa kita bantu agensi-agensi kuasa dan sebagainya, dan rakyat, swasta, NGO, orang ramai jangan bagi rasuah. Untuk kaki tangan kerajaan dan ahli politik, hendaklah jangan terima rasuah. Dan akhir sekali, sebagai institusi politik, hendaklah kita beri sokongan apa saja yang dilakukan oleh swasta ataupun kerajaan untuk memperbaiki CPI, untuk memastikan bahawa kegiatan rasuah itu berkurangan. Kerana ini bukan saja untuk kita mengurangkan ketirisan, bahkan juga wang-wang yang tiris itu dapat digunakan untuk masyarakat dan juga untuk rakyat keseluruhannya. Itulah. So Datuk Seri, kita boleh simpulkan bahawa macam Datuk Seri kata tadilah bahawa inisiatif pembudayaan integriti, rasuah, tata kelola sebagai bukan SPRM saja. Mungkin itu satu elemen bahagian penguatkuasaan. Bagaimana masyarakat kena main peranan sebagai orang kata kita menolak rasuah, malu melakukan kesilapan atau kesalahan. Dan kita yakin bahawa di sektor kerajaan sendiri dah ada bermacam-macam perkeliling, peraturan, garis panduan yang mudah saja sebenarnya ikut. Tanpa, bukan kita kata tanpa persoal, tetapi benda itu dah jelas. Kenapa lagi perlu disusahkan dengan diri sendiri untuk terlibat dengan benda-benda yang bukan atau sebagainya. Cuma saya nak tambah sikit ni. Seperti nyatakan tadi, sistem kita ada. Ya. Kita ada. Cuma hendaklah kita laksanakan. Walaupun kita import sistem yang terbaik daripada negara yang terbaik lah, yang paling kurang rasuah kan. Tetapi jika sekiranya handler rakyat tu adalah tidak ada integriti, saya rasa tak bagus. Kadang-kadang kita kata e-procurement, bagus sistem, tapi at the end of the day siapa yang terima? Manusia. Dia boleh manipulate tu. Betul. So maknanya bagi kita ialah untuk memastikan bahawa negara kita ni bagus kurang rasuah, naklah kita perbetulkan masyarakat itu dulu. Saya rasa kita ni marah pergi krisis integriti kan. Kalau banding, maknanya kalau kita pergi Singapura, bukan nak pergi Singapura ni ada baik dia sebab enforcement yang bagus, tapi dia gagal untuk menukar mindset rakyat dia. Sebab rakyat dia apabila dia cross di Johor Bahru, lain dia buat. Lain dia jadi tak baik. Lain daripada Sweden, Sweden yang sini jadi baik, tapi lama-lama dia ikut juga. Kalau tak ikut dia ketinggalan. So tu antara dia. Saya rasa benda sedemikian hendaklah kita pastikan bahawa kita kalau boleh lah satu hari, maknanya kalau ikut model Sweden sebagainya, tetapi hendaklah kita pastikan bahawa masyarakat kita ni dapat mengatasi dan juga tunjuk contoh yang baik. Tak payahlah kita pakai Mercedes untuk buang-buang rambutan sini kan. Jadi mentaliti itu hendaklah kita kekalkan supaya kerana demikian tak dapat. Begitu juga untuk golongan bawahan ni yang motosikal, kalau tengok merah kita lalu. Itu sebab kalau orang luar pandang, ini orang lihat kita punya tahap integriti kita kan. Tunggu sekejap aja kan. Sebab kita hormat jalan raya. Yang kedua, ia memberi untuk keselamatan diri lah saya rasa. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Satar, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia, dan juga kita kata pakar atau kita kata otai dalam agenda pembudayaan integriti dan sebagainya. Apa yang saya nak bangkitkan ni sebenarnya adalah untuk repak kepada apa kita bincangkan hari ini, Datuk Seri. Sebenarnya integriti kita katakan adalah soal individu, soal diri kita. Dan integriti adalah soal hati. Hati itu kita perbetulkan, kita akan jadi betul. Undang-undang itu hanyalah untuk garis panduan untuk kita berlakukan perkara yang baik atau sebagainya. Nak urus hati susah. Iya, nak urus hati susah, tapi itu yang kita kena uruskan. Sebab kalau tak ada hati kita susah, Datuk Seri. Jadi sebab itu kita kata integriti di hati, Datuk Seri. Kepada para penonton sekalian, saya rasa perbincangan kita pada hari ini, terima kasih Datuk Seri, sehingga kita berjumpa lagi dalam ruangan Bikin Serupa Cakap Integriti Podcast. Beretika demi Malaysia, tegakkan nilai murni.